Mengejutkan, pelakon Nadia Kesuma disahkan meninggal dunia di Jeddah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Beberapa hari lalu, timbul tanda tanya apabila pelakon senior, Nadia Kesuma, dilaporkan hilang selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz, Jeddah. Kehilangannya menimbulkan kebimbangan ramai pihak. Apatah lagi ketika itu tiada maklumat jelas mengenai keberadaannya. Hari ini, segala persoalan terjawab apabila Presiden Gagasan Transformasi Anak Seni GTAS N. Abdullah mengesahkan pemergian pelakon itu di lokasi sama pada hari kejadian. Menerusi satu hantaran di Facebook, N. Abdullah berkongsi berita sedih itu selepas siasatan selesai dengan bantuan pelbagai pihak. Menurutnya, Nadia atau nama sebenarnya Nadia Kasumawati Abdul Karim telah meninggal dunia sejurus tiba di Jeddah. Setelah segala usaha, siasatan dan bantuan daripada semua pihak, kami ingin memaklumkan bahawa sahabat kita yang tercinta, Nadia Kasumawati, telah kembali ke rahmatullah di Jeddah, katanya. N turut menzahirkan rasa pilu atas pemergian sahabatnya itu, dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam usaha pencarian. Beliau turut mendoakan agar arwah ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan keluarga diberi ketabahan. Semoga keluarga arwah diberi ketabahan, kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi ujian yang berat ini. Tulisnya lagi.